Okey, kita tengok pada EU ni kan. Pada EU ni apa yang ada. Okey, last trend dia adalah di sini. Last trend dia di sini kan, trend buy. Dan trend sell dia ada dua trend. Tapi trend sell ni memang kita jelas lah nampak. Kita jelas nampak dia buat TKU kat sini. Dan satu candle tadi ni shadow. Yang ini baru break shadow dia, so baru satu candle. And then lepas tu dia buat yang kedua. Okay, dia buat yang kedua. So yang ini pun dah tak kuat. Okay, yang ini pun dah tak kuat. Maksudnya dah berlaku diamond stack sell kat sini. Okay, and then bila dia buat lagi sekali kat sini TKU kan, dia buat TKU 1, 2, 3 terus mati. Okay, terus mati. Jadi kat sini berlakunya diamond stack sell 2 TKU gagal. Kita boleh marking kat sini lah. Okay, kita boleh marking kat sini. Ini untuk trend sell. Sebab hari ni dia semalam dia berlaku dua trend sell dan trend buy. Okay, jadi dalam trend buy kalau kita tengok ini TKU kan, TKU buy, TKU dominant berlaku 1, 2 dan 3. Kalau kita tengok macam tak berlaku 3 candle sebab yang ini lepas yang ini. Tapi dua ni, yang ini dia tak lepas yang ini. Yang ini dia lepas. Jadi kita ada 1, 2 kan, macam DSB 2. Okey. Tapi kalau kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4. Kita pun boleh katalah TKU ni berjaya buat trend. Jadi dekat sini kita boleh andaikan yang dia ini adalah diamond trend buy. So diamond trend buy kan. Jadi bila kita ada diamond trend buy dan DSS2, maksudnya kat sini kita ada buy berjaya dan sell gagal. So dia jadi macam ni tau. Dia jadi buy tu lebih kuat. Arah ke buy tu lebih kukuh, lebih kuat dan lebih kukuh. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, tiba-tiba berlaku satu candle TKU kat sini. TKU dekat sini kan. Kalau kita tengok dekat sini macam was-was, tapi kita tengok TKU sell kat sini terus mati. Okey. Jadi kat sini berlaku diamond stack sell 2, TKU 2. Yang ini yang kita akan kata yakin ataupun kita kata confirm ini memang esok pergi ke buy. Korang kena selalu tengok benda yang macam ni. Kalau bukan selalu tengok, benda ni selalu wujud. Okey, dia buat trend buy, tiba-tiba ada satu candle balas dengan size yang besar. Ini sebenarnya adalah diamond stack. Ini diamond stack. Dan dia terus matilah kan. Amat hafal benda ni sebab dia memang selalu terbentuk. Okey, so kita dah dapat arah untuk besok kan. Besok kita nak buy. Jadi kita akan tengok market esok apa yang berlaku. Dekat sini tiba-tiba market buat TKN buy, satu candle besar dan satu candle buy, dua candle buy, tiga candle buy kan. 3 candle buy maksudnya dah ada arah daripada TKN. Satu candle sell besar, dua candle buy TKN dan candle yang ketiga dah candle arah. Jadi dekat sini adalah permulaan yang kita boleh ambil entry buy. Sebab apa? Sebab arah dah buy. Kan. Arah buy dan TK buy. Nah, dekat sini dah terbentuk. So dekat sinilah yang pertama kita boleh entry. Itu yang pertama. And then mati selepas dia keluar candle besar, kita boleh terus tutup lah. Dan ukur dia macam ni, daripada candle open pergi ke shadow kan, kita dapat dalam lebih kurang 18 pip. So 18 pip memang tak cukup 20. Cuma kita kata hampir. So kita tutup je lah dulu. Kita boleh tutup. Okey. Itu yang pertama berdasarkan market pada hari ini. Yang kedua, katakan kita nak menggunakan TKZA dalam mencari entry. Jadi bila nak menggunakan TKZA untuk entry, kita kena tengok apa yang dia buat. Sama ada dia break ke bawah
ataupun dia break kat atas, ataupun dia main LT kat dalam. Okay. So kat sini memang kita nampak macam ada LT dekat dalam, kan ada LT kat dalam, candle 1, 2, 3, 4. And then bila kita katakan LT, maksudnya dia adalah type C lah, kan, type C. Jadi kita kena menunggu satu candle yang keluar sebagai candle arah. Okey, itu yang pertama. Kalau dia keluar ke buy, kalau dia keluar ke buy, arah kita adalah buy. Jadi LT ini keluar arah yang sama dengan arah market. Jadi kita boleh terus masuk selepas itu dekat sinilah. Jadi ini kita mungkin katakan entry yang kedua ataupun entry pertama bagi orang yang baru nak masuk. So entry yang pertama terus habis. Okey. Katakan LT ni dia keluar ke sell. Ataupun market pada hari ini dia buat type A, maksudnya dia break ke bawah. Okey. Kalau dia break ke bawah, kita akan tunggu TKJ habis. Maksudnya dekat sini bila dia break ke bawah melawan arah S1, kita akan dalam kepala kita mencari TKJ, di manakah dia akan berakhir. Kita just tunggu satu candle buy saja, tak payah nak pening. Dia buat sell, lepas tu buat candle buy, kita dah start boleh masuk lah, kan. Jadi itu cara kita nak entry bila menggunakan TKZA. Yang penting arah dulu, kan, dan faham apa fungsi type A, type B dan type C. Type A untuk arah ke buy, kita tahu yang dia akan pergi ke buy balik. Jadi tunggu je lah dia akan habis. Kalau type C, tunggu candle arah, kan. Katakan candle arah tu tak sama, kan, ini ke buy dah sama, okey lah. Katakan keluar ini LT, kan, type C, dia keluar ke sell. So bila dia keluar ke sell, arah ke sell, arah ni dia tak arah daripada LT ni dia tak follow arah S1. So kita kena menunggu dia membuat TKL dahulu. Bila dia buat TKL, barulah kita boleh masuk buy. Okey, itu untuk kita entry lah. Jadi kat sini apa yang saya nak ajar pada korang adalah bukan lagi setakat mencari arah, kan. Arah kita akan berlatih mencari arah, tapi apa yang kita nak buat, kan, kalau market arah kita dah dapat, so market terbentuk macam ni, apa yang kita nak buat, itu yang lebih penting sekarang ini. Dan bila dah mati, lepas tu dia buat candle repair ke zone A, tak apalah, candle repair ke zone A. Kalau rasa nak masuk lagi, boleh je masuk, tapi kita dah settle kat sini, kita diam je lah, kan, kita diam, buat tak tahu je. Cuma dekat sini, inilah dikatakan repair dua candle ke zone A. Satu candle besar, dua candle besar, dia repair dua candle besar ke zone A. Kita kena tunggu TKU. So terbentuknya kat sini tak terbentuk TKU lagi, sebab separuh daripada yang ini belum. So tak boleh nak entry. Dia buat candle sell balik. Okey, dia pun buat candle buy. Kat sini dah terbentuk candle TKU buy. Jadi selepas dia buat repair ataupun TKJ, kita boleh masuk lagi sekali kat sini. And then HL kat sini. Yang inilah yang korang nak kena belajar money management. Janganlah dah ada semua benda, terus full margin dekat sini, and then dia reverse sikit, terus MC dulu baru market pergi. So kena belajar money management juga. Walaupun kita dah tahu arah, kita dah tahu nak entry macam mana, kan. Kena prepare benda-benda yang macam ni. And then dia terus pergi dengan candle besar. Habislah untuk hari ni. And then besok ni mungkin akan ke sell, tak tahu lagi, sebab kita kira ialah ini 3 CB, kan, buy, sell, buy. Okey, lepas tu dia buat trend buy sekarang ni, tapi kita dah nampak macam buy tu melemah. Apa pun kita tengok besok lah, dia siap macam mana. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita tengok pada gold pula. Okey, kita tengok pada gold apa yang berlaku. Okey, apa yang berlaku adalah dia buat DSS2, TKU sell gagal, kan, DSS2, dan dia buat TKU buy gagal. Dia buat DSS2 dan DSS1, DSS2 dan DSB2 masuk dekat sini adalah dia sama kuat ke buy dan ke sell, sama level 2 dengan 2.
Ada buy gagal, ada sell gagal. Jadi dalam keadaan yang macam ini, kita kena tunggu LT ataupun F1 ataupun F2. Dekat situlah kita kata F1, F2, F1, F2, F1, F2. Dekat sini bila berlaku keadaan yang macam ni, kita kena tunggu F1 ataupun F2 dan kita just akan follow arah dia sebab dekat sini dah tak ada siapa yang menang. Jadi bila muncul JLT, contoh kat sini KK, dan dia keluar arah, kita dah tak ada kata nak tunggu TKL ke apa, sebab inilah arah dia. Inilah arah untuk kita masuk market pada hari ini. Maksudnya hari ini adalah ke buy berdasarkan kepada F1 ke buy kan. Sebab apa? Sebab semalam dia sama kuat. Sebab semalam dia berlawan sama kuat. Tak ada siapa yang menang. Okay. And then macam biasalah, bila dia dah keluar candle yang bersaiz 250 pip, kita dah boleh cabut. Okay, kat sini dah berlaku 250 pip, kita dah boleh cabut. Candle besar dah berlaku. And then dia buat LT lagi, lepas tu dia buat TKL. Yang ni UO. Yang ni UO itu tak termasuk dalam silibus kita menggunakan evolusi zone A dan 8D kan, tak termasuk. Okey. Itulah cara dia. Kalau kita nak tahu macam mana, arah dah ada, and then bila kita nak buy, kenapa kita buy kan. Okey, harap-harap lepas ni korang akan lebih mahir lah. Cuma jaga money management je. Okey, alright, bye bye.